Di bawah tangga apa? Oi, Tom. Oi, Mak Leper tu. Rantau pulang. Ngapa ini acara? Lama pulang. Baru tiba baru. Ini baru langsung saya taruh atas langsung kemari Ambo. Nyoba baso Mak Leper gini. Dek lepas tu tukar je set ujung kan. Namanya orang merantau. Sekolah ulah baso. Utang yang biasa-biasa aja baso mamak ni ke. Kamu rotuk baso. Dia tak boleh yang model tu dah Mak Leper. Yang baso awak dia jangan dilupon je. Baso kampung awak dia jangan dilupon je. Makanya pergi merantau. Nanti berubah rasa tu. Berapa lama Mak Leper dia rantau ke? Sampai beli tahun. Kau jalan kau dulu kuah. Alun baspal lah. Sekarang belum juga lagi kan? Tapi ini alunnya lah. Ya, alun lagi. Sawah ini dulu tebat tuh. Jadi tebat ini apa ini sebenarnya ni? Yang berikan-berikan tuh. Oh, tobek namanya. Tobek. Kalau dia Di Jakarta tebat namanya itu. Oh, Es tebat gitu. tebat. Iya. Apa ini duduk kering-kering aja nak ada minum? Pesan lah minum. Itu ada warung. Lah putih aja. Apa sah minum? Apa gak? Itu kok bayan kok. Tikul ada donatur. Tutup dulu aja. Ambo apalah? Es teh kopi. Kopi. Tema ni kita dah. Mantap. Pesan. Indomie ada, pesan tak? Apa ya putih pakai gula ke sendok? Jadi Jo, dah gula aja lah. Orang kedai. Orang kedai. Kemana tu? Poka. Pergi mencari pantau nak? Jadi apa yang Mak Lep di Jawa sana? Berbagai-bagai saja. Kepetang mengekspor pupuk si ayam aku ke sana, Jawa tu. Ambil dari mudik tu. Banyak betinya tu. Jawa dah. Sabusuk itu bisa ke Jawa tu ni. Nanti lu. Ni kau telefon bunyi ya. Payah sibuk nak. Halo Pak Tuki. Ya. Bisnis ini ya, telur ceput kuning itu ya. Oh, di kampung saya lah banyak. Di kaki jamban tuh banyak, nanti saya kumpulkan. Nanti ada anggota-anggota nanti disuruh ngumpulkan di kaki jamban tuh banyak. Berapa? 30 M. Boleh lah, nak baru. Nak baru Pak Tuki. Pak Tuki di mana ini? Sedang di jamban. Coba cari lihat bawah tuh, ada nak? Jadi. Oke, 30 M ya. Ini nanti ada anggota direkrut nanti di sini mengumpulkan. Telur ceput kuning ya. Berapa kilo? Oke. Yalah. Oke, Pak Tuki. Bisnis telur ceput kuning. Saya bisa mencari. Itu yang masuk ni Mak Lep. Bawa lah kami bisnis ya. ambo, lacuk petang bisnis Pinang ni. Telur cepuk kuning itu yang bikin elat-elat kita itu nak. Yang mesti masak-masak itu ya. Jangan berubah lah bahasa Mengkudun. Untuk masak-masak ya kan? Mak, pernah ada bocek. Jawa tu. Pernah ada bocek Mak Leper. Mana jodoh Mak Leper pulang. Ini Mak Leper bisnis banyak boleh kuah. Ya itulah. Petang tu di duit tu mah. Itu terkenal kan. Nanti solar susah disumbar tuh. Kemana dicari? Naik pesawat aja aku jadinya. Berarti kalau pesawat mak dia di Padang mak turun mak. Mungkin gaknya ya? Leka mungkin Mak Lep ada balik dah. Bandara Aceh di Padang tu nah. Leka mungkin di Aceh tingkat turun nah. Masalahnya aku dari berangkat udah tidur, jadi tempat naiknya aja aku ingatnya. Tempat turun tak tahu. Galadi. Pokoknya aku turun di Simpang BR tuh. Di mana bulan ya? Mak Leper. Sebentar dulu. Ini ada telepon lagi Pak Sadi. Halo Pak Sadi. Minum lagi. Bang. Batu bara. Oh, bisa. Bisa Jambu bisa. Oh iya. Pak Sadi cupailah dulu batu bara tuh. Iya, Raffi Ahmad sama saya ambil tuh dulu. Secupak tuh 4.500 ya Pak Sadi. Iya. Ada segoni. Segoni kurang. Tambahlah dulu. Oh, 2 truk. Iya, itu puso ya. Ya, oke lah. Iya Pak Sadi. Oke lah Pak Sadi, ini sinyal agak susah. Pak Sadi, halo? Itik jauh? Hasil. Sebentar Pak Sadi, saya cari sinyal dulu ya. Oke lah, oke. Ti banyak jaringan ndak ada. Apa ya? Kita hari ke punak. Internet break. Apa tu? Internet break nah yang kartu baru. Ini di kota aja nih bro. Mama lupa je aku juga. Rasa jambu yang puyan tak ada.
minum gitu. Baca. Iyo kan membayar je kau nak apa sama banyak. Ya bau dah tak isi. Ya. Maleset malepe mah. Peti padi lu ni mau bagai le. Kudun. Cilek bawa pela kudun. Nak dompak mah lepa le. Onde. Ajar utang lah banyak. Tambah hutang kau dah yang buat le. Lah geladi mak lepe geladi ah. Memang kau dah yang maduk lah dek. Kepala kerja lagi. Ya, jadi semangat tu Proposal ke? Cara ni. Dana banyak lah perlu nak. Lepa. Stan. Mana dah? Weh. Nah, ya dia malepe ko. Ya kapi mantan apa? Proposal ku ma etik sana mah tan etik yati. Proposal tu ada. Kami acara kampung gitu, mak ada di kampung gitu. Kau proposalnya? Acara pemuda, Mak. Celik ada, Mak. Celik ada, Mak. Proposalnya luar. Kami membutuhkan dana sekitar 1.2 juta. Bisa magil 5 juta. 5 juta? Iya. Jadi acara angkri buat gini kau. Oh. Nyoy ketua, malah ketua tu dia. Itu je lah. Buat caraku semarak ya. Bikin jadi DJ bagus tu. Dia magil 5 juta. Wah. Sawer boleh, Mak? Boleh ah. Kalau mamak tagak kalian kau pakai seragam lah acara tu stek kan. Ada merek-mereknya. Carilah di mana tempat membuatnya. Nanti mamak agi duit. Bang. Ada, Mak. Gimana dana apa? Kalau kini mama nak ada magang peti cash tu. Harus diambil dulu ke bank. Antara tu ikut mak dia tu. Tu bila bisa jepit dana dah, Mak. Besok lah datang ke rumah deh. Ni acara bila? Rencana hari Sabtu, Mak. Sabtu ya, besok hari Senin baru kan? Besok jepit lah ke rumah. Nanti 5 juta mak kasih. Kalau ada tambah lagi, pokoknya dibikinlah semarak-semarak. Dihias kampung ni sedikit kan? Mama ada bawa peti cash tu. Nanti mama ambil dulu peti ke Bank Negari ya. Mak. Ayu potang bawa ayu le, Mak. Ayu nama tu? Ini ayu kau dia potang. Wak minum petang, Mak. Aduh tu. Oh, Mak. Alah, lalu. Tapi kenapa dia dijemput pulang? Nah itu, Mak. Itu pedian je lalu. Yang jelek. Mak segan mamak jurang pajak tu dia nyuruh. Itu urusan mamak je nyotu le. Urusan kami tak ada lah. Ya. Yang penting nek mamak ikut nang ke mamak tolong besok lah. Ikut nanti 5 juta dikirim. Dia, Pak. Kau mau kasih banyak ya? Iya. Mudah-mudahan murah rezeki mamak anda. Ya, amin. Jangan lupa, Mak. Kalian dapat kerajo kalian ndaknya ya. Amin. Kami yang solo, Mak. Yo. Mak, hari Sabtu. Pemadik-madik labu. Tuah. Ko rancangan anggaran kita acara besok tuah. Kau badai kodang anggaran jadi kau, Mak. Le. Awak kalau dana lebih kan tu godang banyak acara. Tuh. Iya. Itu dah tuah. Tenang ke tuah. Kalau untuk acara lah ada donatur gitu ah. Ada orang kayu. Tuh. Ada orang nang menyumbang 5 juta gitu ah. Oi, mantap mah. Kau itu nak bawa acara itu. Kan itu rencana gitu ah. Enak ke Don, Sultan? Yuk. Ber-DJ. DJ artis dari resik. Acara mana pagi itu ya. Oh. Rancak juga dah ketua. Yelah, king lagi dah cepet dek kalian. Kalau le setuju ketua. Yo, kita urus dulu. Urus lalu. Lah tuah. Ketua tahu senang lah bisa. Dek. Assalamualaikum. Salam. Kemari cari mak lepa nak ada nampak je kau dah. Aku lah. Lah poi dah. Acara ya. Kuning tu Tu apa bah? Alai. Kan biku malam pasang. Jual TDP lah pakai peti yang Lah tadi pilu. Baca kau menunda kau kan. Begalau dia. Kau beraso mak lepa yo lah 2 kali kita kena otak dia. Nang botang ketika di kodai. Akhirnya lah kena. Belah bayi nya doh. Nak tentu dah murah. Bang. Aku nak tahu lo gitu lihat. Orang malik orang.
Oh, bang. Aduh lagi, aku cari. Awak cari lenyo lah. Jangan sampai tahu dah ketua pemuda beko lah. ayo lah. Abi gitu dek ketua beko. Tangan ni berjalan nak. Tangan ni leh. Ajarlah samunya dia. Nepal. Nah ya. Mak. Bila pulang, Mak? Dah 3 hari dah rumah. Ada gua hari Mak pulang tu. Iya. Mana ada keluar Awak kan pelatihan dengan selomak tu, Mak. Oh, iya. Aduh, Ajar, bogi saya. Boy. Salam bogi gak sempat lah. 2 hari nak makan lah. Baru je orang merantau nak piti, Mak. Nanti dia cerita kan. Ambil salam lah dulu kan. Ayah doh. Jam padi nak bogi tak? Boleh kok. Makan padi dah tu. Mula, Mak. Yo. Dulu nopal kodok nyelang ke mama ya. Sekali. Kau dua cepat boleh, Mak. Alai. Ayo, Mak. Kau terima kasih lu ah. Ayo. Tu ngaju kegiatan gini. Nak ada kegiatan pelatihan aja, kegiatan ni, Mak. Latihan aja ya. Di balai tong sawah gini kan kita kakuk depan jagin, ndak kena cari dulu orang lain ya. Telepon aja dulu. Semarak lah cara. Biasa semarak cara sih. Dia nelpon tu ya. Adi, Mak. Halo, Danuman. Bang, lihat ada kakuk sawah ke bang? Oh, Kena bisnis salah. Oh, Ince salah, Pak ya? Nak salah ada bang sawah bang. Iya. 3 miliar. Dia. Di 3 miliar ya. Aduh, kini dia di tabungan awak tu. Awak kirim langsung ya. Dia. Jangan Lah. boleh. Piti banyak. Dia lah pak jaga sana ngecik inya nak nyambuang dah. Sejak di ujung dan. Sejak dijuang. Semenjak di ujung dah. Itu nah yang kira. Kemana tu? Pergi minta dipantau nak. Pantau apa lagi tu pantau? Jauh ni. Jauh. Katlah tu. Aduh. Berbagai-bagai saja. Ke petang bu berbisnis itu pangkat sabun. Setelah itu orang mulai berbisnis ke film lupa. Tapi bunyi dia tu. Supaya bayar tu di situ. Sorry. Aku terus membayar tu. Interest rate yang terbaru. Dia di kota aja dia ada. Mana mu? Interest rate. Banyak. Banyak mak. Tuh. Sam, pak sorang ambil kulit ya. Ini sudah gondak. Rancangan anggaran untuk acara kita besok tu. Elok Kau pada godang anggaran jadi kau, Mak. Mau kejar. Tu. Balai tongan sawah ke ha? Iyo kada kakuk ginda. Telepon aja selo. Namu. Kecil doang. Cabang teh. Dah. Tidak ada. Tak dia seorang bikul. Nang itu dia. Iya. Oh yang menikah.